Okey, kalau kita tengok track belah sini dia tak lekat. Dia duduk atas dah, atas tanah. Tapi itulah nak buat macam mana kalau boleh depa pun tak melekat. Sebab tanah ni dia tak menentu. Nampak atas macam keras, tengok-tengok bila api dia jadi kubal lembang lembek liat mengeliat. Memang sangat mencabarlah untuk bikin padi. Dia balut track, lepas tu lekat. Kalau tak lekat dia rosak, kalau tak rosak dia lekat. Dua tu ya. Kalau hujan tak boleh buat apalah. Dia cuaca kan, hujan cuaca kita tak boleh kawal. Benda tak boleh nak kawal tak boleh buat apalah. Macam nak lekat rosak ni pun kalau boleh depa pun tak melekat, tak mau rosak. Tapi tak boleh buat apa. Dia memang nak lekat juga, dia nak rosak juga. Okey, kalau kita tengok track belah ni memang dia tak ni, dia tak lekat. Memang duduk di atas. Mungkin track belah kanan tu dia lekat. Lepas tu lekat dia punya track sap kot. Dia punya batang sap panjang tu dia mungkin patah ke ataupun rosak ke apa kita pun tak pastilah. Sebab tu dia rosak sekali. Bila lekat dia rosak sekali budak dah. Lagi 2 kali mencabar lah. Memang sangat mencabar lah. Teman movie bersama dengan abang driver kita. Dia pun sebenarnya bukan lekat. Tapi nampak macam lekat lah. Sebab kubah sengit sebelah kan. Tapi dia bukan lekat. Dia macam ni, dia nak gosan lah. Sebab dia tang ni petok ni, dia macam nak pergi terjun ke petok ni. Mungkin dia nak lintas ban lah kan. Bila nak lintas ataupun nak gosan balik, mungkin dia sap tu dah sampai masa. Dia nak patah, dia patah juga. Tak boleh buat apa, dia dah rosak juga. Tu dia bila dia patah, dia rosak, dia kena buka dulu lah. Buka, tukar apa semua, baru boleh jalan balik kan. Lo ni memang, inilah memang buka-buka apa semua dulu kan. Track pun dah cabut bang. Tengok tak nampak track dah. Pokok tu pun tak nampak lah. Pokok duduk depan ni. Pokok duduk depan ni. Okey. Abang tak ada kulit no, abang buat seorang lah. Tak. Abang buat seorang. Macam mencabar jugalah buat seorang-seorang. Tapi tak apalah, orang tu apa duk besar dah kan. Macam abang duk bawa mesin pun lama dah apa kan. Ya dah duk bawa dah. Macam mencabar jugalah. Di tanah ni dia atas memang nampak keras, tapi bila dia kubang lembek, dia jadi bila kita mesin padi dia berat. Dia tak boleh nak agak. Bila lalu dia memang jadi belorong. Dia track tu pula dia menyakak. Dia jadi berat. Dia kuih dalam lekat. Dia balut track.